lakukanlah ibadat haji dan buatlah segala amal ibadat sebanyak mana yang terdaya oleh kita, dan jangan lupalah ya, dalam kita punya doa jugalah untuk negara Malaysia kita yang tercinta ni. Doalah semoga Allah akan sentiasa memberi rahmatnya kepada kita. Dato' Sri Najib's wife, Datin Sri Rosma Mansor, Minister in the Prime Minister's Department, Dato' Sri Jamil Khair Baharum, Tabung Haji Chairman, Dato' Sri Abdul Aziz Abdul Rahim, and Saudi Arabian Ambassador to Malaysia, Mahmud Hussein Katan, were also present at the event. The second batch of pilgrims, comprising 420 people, left for the Holy Land at about 9:30 p.m. Dato' Sri Najib drew attention to the good conduct of Malaysian pilgrims and said that this had resulted in the Saudi Arabian government raising Malaysia's country quota of pilgrims for this year. Kita di Malaysia ni, tuan-tuan, dapat banyak keistimewaan. Jangan fikir semi datang ni yang pipih datang melayang, yang bulat datang bergolek. Tidak. Ini berlaku kerana usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia kita. Inilah yang saya nak sebut. Dan bukan saya nak claim semua, tidak. Ini juga sikit sebanyak kerana jemaah haji kita yang selama ini akhlaknya baik, tingkah lakunya baik, sikapnya baik, boleh jadi contoh. Hingga duta kita pun sebut, Malaysia inilah jemaah haji yang terbaik, dia kata. The Prime Minister also said that the efficiency of government administration and Tabung Haji management were also taken into account by Riyadh in raising the quota that was applied for in 2013 and approved this year.